kaki dua-dua ni angkat lurus serentak. Kalau boleh 90 darjah. Cuba angkat. Okey, dah banyak tu. Ni pun dia nak tolong tapi tak dapat. Okey, majap. Okey, ni kaki. Tangkap mana? Macam nak krem tak kat sini? Ada nak krem kan? Okey, ni kaki ni dah nampak dah sebenarnya tau. Yang ini panjang, yang ini pendek. Ya ke? Yang ni panjang, yang ni pendek dah terkeluar. Betul tak balance. Kita tengok meh. Tak sama. Tak sama kan? Yang ini panjang, yang ini pendek belah kanan panjang. Yang kaki yang tumit sakit ni pendek. Apa yang kita nampak bila menyarap ni, punggung pun dia tak stabil lah. Kalau kita tengok daripada sini dia jatuh sedikit saja, itu pun dia dah boleh efek dah sebenarnya. Pek kita ni dia lemah inilah yang pegang kaki kita apa semua ni. Sebab tu yang dia sakit. Jadi kita kan pergi urut tak selesai, sebab kita kena selesaikan punca dia dekat sini. Saya akan rawat nanti, kita akan rawat setiap ruas tulang belakang ni lah. Alignment body alignment itu kita panggil body alignment. Kenapa ada dua orang? Itulah balancing Kita tak buat sebelah sahaja. Macam contoh sakit sebelah kiri saja tak. Kita kena rawat kiri dan kanan.